Viral di FB, ada emas fake tiruan public gold. Jangan terus panik, save tengok sampai habis. Dia macam ni je, bila jenama makin dipercayai, memang akan ada pihak yang cuba tiru. Lebih-lebih lagi, bila melibatkan emas macam ni. Benda yang bernilai tinggi kot, betul tak? Jadi, apa yang kita kena buat? Dengar betul-betul. Pertama, jangan beli emas dari individu yang tak dikenali latar belakang dia. Yang kedua, jangan tukar emas daripada orang sebarangan. Ketiga, setiap urus niaga pastikan ada hitam putih. Contohnya, resit rasmi. Keempat, jangan serahkan emas kepada sesiapa yang menjanjikan pulangan bulan dan minta. Kelima, beli emas pastikan dapat emas. Terlalu banyak skim cepat kaya hari ni yang bertopengkan emas. Ramai yang dah jadi mangsa tapi skim baru tetap muncul. Nak selamat macam mana? Senang saja. Beli direct daripada public gold dengan bimbingan dealer public gold yang terlatih. Yang kedua, beli direct dari public gold, jual direct dari public gold, bukan tangan individu. Jadi, emas ni simpanan jangka panjang. Jangan sebab nak harga murah sikit, risiko jadi besar. Kalau nak beli ikut saluran yang betul dan saya boleh guide step by step. Jom, saya bantu buka akaun emas percuma dan mula tabungan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Gap Gold Accumulation Program Public Gold. Boleh rujuk pergi video saya untuk 4 langkah daftar. Saya akan guide sampai faham. Jom kumpul emas 100 gram macam ni. Link dekat bio.